tentang kualiti solat kita. Ya. Kerana itu mustahil juga untuk seseorang yang benar-benar kalau katakan sallu kama ra'aitumuni usalli, orang yang betul-betul mengerjakan solat itu seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, tetapi ia tidak dapat menjiwai daripada aspek qaulinya dan daripada aspek fi'linya dan daripada aspek qalbinya. Mungkin ada orang yang memberi penekanan pada aspek qauli, dalam setiap ucapan itu diberi dengan bacaan yang sesempurna mungkin. Itu bagus, tetapi bawalah kepada macam mana kesempurnaan bacaan dalam solat itu sehingga ia menjadi satu pelajaran besar di luar solat pula. Dan kalau kita pergi pada seseorang mampu untuk memperbaiki pada fi'linya, kan, kalau angkat takbir begini pun walaupun ia sunnah tapi sunat, tapi itu pun berlaku pelbagai perbahasan. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini dan sebagainya. Akhlak itu tidak dikehadapankan pun, kan? Yang dikehadapankan itu adalah hukumnya, kan? Engkau salah dan kau salah, dan kau tak betul, kau tak betul, yang betul adalah aku. Lalu macam mana kita menjiwai orang yang sebenarnya setiap yang kita lakukan itu adalah tadi kita membina branding, kan, di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang mempersembahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin dalam keadaan kita buat begitu, dalam masa sama kita menuding jari, kau tak betul dan kau tak betul dan kau tak betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Patutnya, dan ini yang kita nak berikan perhatian, jangan sampai solat yang kita bina ataupun solat yang kita aqimis solah itu tidak dilakukan. Dia tidak Akim itu tidak melakukan sesuatu itu sesempurna mungkin, kerana sesuatu yang sempurna dilakukan pada tempat ini, dia akan memberikan semua tempat itu dia akan bercambah dengan baik. Begitu, sebab itu awal tadi kita memberikan perhatian pada ayat masyhuda, dan itu adalah terkait dengan Quran Al-Fajr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya paling tidak, kalau katakan mungkin solat berjemaah, solat 5 waktu, itu mungkin satu benda yang agak berat untuk kita, tapi tolong berikan perhatian pada waktu ini dahulu, iaitu waktu fajar. Dan pada waktu ini juga antara yang lain disebutkan sebagai waktu sahar, atau kita sebut dengan sahur.